Salam sejahtera. Okey, untuk kali ni saya nak menerangkan kepada korang semua tentang apa itu pangkat di dalam Tun Wow lah, yang mana HQ telah lancarkan satu kempen auto upgrade namanya. Okey, yang mana kempen ini dia memberi kita peluang untuk kita naik pangkat tanpa mengeluarkan satu sen pun kos. Pengetahuan, dulu kalau kita nak upgrade, kita perlu membeli sejumlah SIM card yang banyak. Jadi dia memerlukan kos. Jadi hanya orang yang ada modal saja boleh naik pangkat. Tapi kali ni, jumlah komisen yang telah ditetapkan oleh HQ, maka kita akan di-upgrade secara percuma. Ini lebihnya kempen ni. Apa lebihnya sebenarnya apabila kita naik pangkat ni? Yang pertama, bila kita naik pangkat, kita akan mendapat lebih banyak komisen. Kalau sebelum ni kita dapat komisen pada aras 1, aras 2, aras 3 sekian-sekian, jadi bila kita upgrade, komisen tersebut kan bertambah. Jadi bila komisen ditambah, maka kita punya pendapatan tu akan bertambah juga. Yang kedua, yang ini paling best, yang mana kita bukan sahaja dapat komisen pada aras 1, 2 dan 3, tetapi HQ juga dia bagi bonus. Kita akan dapat komisen pada aras 4 sampai lantai. Kalau kita punya team, kita punya rangkaian tu berkembang berlebih daripada aras 3, 4, 5 ataupun 50 ke, aras yang ke 70, aras yang ke 1000 ke, kita tetap juga dapat komisen daripada mereka. Lagi kembang kita punya team, lagi banyaklah komisen kita dapat. Semua kita dapat. Jadi ini adalah kelebihan apabila kita naik pangkat. Yang ketiga, harga SIM card lebih murah. Jadi bila orang nak beli SIM card pada kita, kita dapat harga lebih murah, kita ada untung jugalah. Okey, untuk naik pangkat ni dia pecah kepada 4 kategori. Yang pertama light member, yang kedua push member, yang ketiga normal member ataupun nama lain dia beast member, dan yang keempat adalah center. Light member ni kita panggil level-level budak tadika lah. Kalau kita beli SIM card RM10, kita daftar SIM card RM10 tu, kita adalah light member. Light member ni komisen aras 1 4%, pada aras 2 2% dan pada aras 3 7%. Ini komisen paling tinggi light member. Okey, bila kita ramaikan pelanggan, kita buat bisnes ni, kita ramaikan pelanggan, komisen ni kita dah bertambah. Bila cecah saja RM50, maka kita akan dinaikkan pangkat kepada push member. Automatik. Jadi bila kita dah jadi push member ni, komisen kita pun dinaikkan. Persen komisen kita tu dinaikkan, iaitu 5%, 2% dan 9% komisen. Dia lebih banyak. Okey, bila kita buat lagi bisnes ni, kita ramaikan lagi pelanggan, kita kembangkan lagi tim kita, komisen kita cecah pula RM70, maka kita akan di-upgradekan kepada normal member. Automatik di-upgradekan kepada normal member. Normal member komisen dia boleh cecah sehingga 10%, 3%, 13%. Ibaratnya kalau daripada light member tu, beza dia dengan normal member, komisen dia hampir 3 kali ganda beza dia. Banyak. Okey, dan ini lagi besar. Ini pangkat budak universiti punya. Tadi budak tadika, budak sekolah rendah, budak sekolah menengah. Ini budak universiti, iaitu kita upgrade kepada center. Center ni dipecah kepada 3 lagi. Dia ada pecahan lagi 3. Pertama, junior center. Okey, kalau kita buat bisnes ni, komisen kita dah cecah pula RM200. Okey, maka kita akan upgrade kepada junior center. Apabila kita dah jadi junior center, kita punya komisen tu pada aras 1, 2 dan 3 dia akan bertambah 1%. Kita akan dapat komisen di aras 4 sampai lantai, iaitu setiap daripada aras tersebut iaitu 1%. Harga SIM card pun akan dapat lebih murah, iaitu sebanyak RM9. Satu komisen kita cecah pula RM400, maka kita secara automatik akan dinaik pangkatkan kepada service center pula. Okey, service center ni pada aras 1, 2 dan 3 akan ditambah 2.5%. Tadi 1%, ini 2.5%, 2.5 kali ganda. Okey, dan pada aras 4 sampai lantai dia pun jadi 2.5%. Ini lebih, service center lagi banyak komisen, dan harga SIM card pun lebih murah, yang mana dia akan jadi RM8 satu keping. Okey, dan pangkat yang paling tinggi, ini paling agung punya lah. Apabila komisen kita cecah RM1,000, maka kita akan di-upgradekan kepada branch center. Ini pangkat yang paling tinggi. Okey, yang mana komisen kita pada aras 1, 2 dan 3 tu ditambah 5%, dan aras 4 sampai lantai juga 5%. Ini komisen memang sangat luar biasa, dan jangan pelik apabila korang dah upgrade pada branch center, memang komisen dia main ribu-ribu. Dulu saya punya komisen pada awal-awal dulu hanya RM53.30 saja. Itu baru-baru saya mula. Kesan daripada
upgrade ini membuatkan saya punya commission tu menjadi puluhan ribu setiap bulan. Ini bukan saya cerita setahun sekali, ini saya cerita main setiap bulan sekali. Okey. Jadi fokus korang hanya tambahkan saja pelanggan dan pada masa yang sama kembangkan tip. Okey. Fokus pada benda-benda yang terbaik ni, maka pangkat tu dia akan datang sendiri. Jangan risau.